Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perkenalan buat semua. Nama diberi Norfia Harisa binti Muhammad Fizal. Saya kini berumur 12 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil Limbu Tebal Pulau Pinang yang terletak di daerah seberang Perai Selatan. Kod sekolah saya ialah PBA 4009. Di sini saya ingin kongsikan sebuah buku yang menarik untuk dibaca bertajuk OMG A+, hasil karya Air Masyarah dan Haziq Rizwan. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2024 oleh Binggu Sendirian Berhad. Buku ini menarik minat saya kerana dengan harga RM12 saya dapat memiliki buku yang berkulit keras dengan gambar berwarna yang menarik, dicetak dengan penulisan yang bersesuaian serta berkredibiliti kerana mempunyai nombor pendaftaran ISBN. Buku ini juga turut menyelipkan tip-tip sebagai penguat semangat kepada pelajar khususnya yang membaca buku ini. Intipati buku ini menunjukkan bagaimana seorang pelajar bernama Raina yang ingin bersaing dengan rakan sekelasnya yang lain demi mendapatkan kejayaan dengan sekaligus menjadi juara dalam pelajaran. Selain itu, buku ini juga turut menunjukkan situasi di mana seorang anak yang perlu bertungkus lumus untuk mendapatkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan kerana ayahnya yang bergelar profesor demi menjaga nama baik ayahnya. Semua persoalan dijawab di dalam buku OMG A+ dengan ayat yang mudah difahami oleh kanak-kanak seperti saya. Disokong pula oleh sumber serta kandungan nasihat yang digambarkan oleh pelajar yang sanggup melakukan apa sahaja demi menjadi juara dalam pelajaran. Persoalan, mampukah Raina? Apakah yang dilakukan oleh Raina? Dan mampukah dia mencapai semua A+ yang diidamkan? Semuanya terjawab dalam karya OMG A+ ini. Kesimpulannya, buku ini ingin mengajak kita yakin bahawa keputusan yang cemerlang dan kehidupan yang bahagia datangnya dari usaha yang berterusan dan sentiasa bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertetapan dengan itu, buku ini mengakhiri muka suratnya dengan sepotong ayat untuk santapan pembaca sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada semua pihak yang berusaha untuk menerbitkan buku ini. Saya sangat menghargai dan berharap ada keluaran lain yang boleh dimanfaatkan. Namun, mungkin pihak penerbit boleh membuat penambahbaikan dengan banyakkan lagi tip-tip A+. Boleh jadikan rujukan buat para pembaca pada masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.